Boy. Easy officer. Ulan för yung knuidalim tisa ni speting pisar. Is all health. Kita perlu mula membina. Satu berwarna emas dan satu lagi berwarna perak. Leslie sudah ada idea. Dia memutuskan untuk memecahkan bola disco. Wah, cantiknya. Sekarang seluruh bumbung bersinar. Jennifer, ada style ba yung senior lapan? Siapa itu? Apa? Adakah itu helikopter terbang dengan peti besi? Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Mari kita buka. Semua orang berminat. Wah, banyak shilling emas. Hebat. Sekarang seluruh bumbung ditutupi emas. Perkara besar. Saya akan menghias tingkap dengan bingkai. Dan menggantung garlands. Ini adalah rantai perak. Beberapa pancang. Betapa cantiknya. Ia ternyata sangat bergaya. Apa pendapat kamu, Jennifer? Ia mudah. Pertama, ambil bingkai emas, hias tingkap dengannya. Sekarang lihat itu. Luar biasa. Ito siguro ang nagkagang potret anak patungay di atas bumbong. Serius? Saya juga boleh buat begitu. Wah, rumah kita sudah kelihatan sangat hebat. Apa pendapat kamu? Tapi jujurlah, kami teruja dan begitu juga dengan anak patung kami. Gadis-gadis, kamu melakukan kerja yang hebat. Mari kita teruskan ke bilik-bilik. Oh, balon. Itu ide yang bagus. Menghiasi siling dengan balon emas. Lagipun, ini hari jadinya. Seterusnya, zon foto emas dengan karpet merah, air pancut coklat. Wow, dan kawasan hadiah. Kartuhan kami akan kerja the thrower. Tetapi tunggu. Menghidupkan pancutan. Mengupah pelayan. Bagus! Wah, adakah ini coklat sebenar? Dan pelayan yang baik sekali. Saya akan mencubanya. Sedap, Leslie. Kamu merosakkan segalanya untuk saya. Pergi ke rumah kamu. Tetamu sepatutnya tiba tidak lama lagi. Oh, mereka datang. Mereka melawat anak patung saya untuk hari lahirnya. Ia sangat comel. Semuanya sudah siap. Letakkan hadiah di sini. Ambil beberapa gambar. Oh, bunga. Anda boleh makan apa sahaja yang anda mahu. Dan saya akan minum Coca-Cola emas. Saya suka menuangnya. Hooray! Betapa indahnya pesta ini. Oh, semuanya kelihatan hebat. Tetapi jangan risau. Saya boleh melakukannya dengan lebih baik. Bermula dengan zon foto perak, meja untuk hadiah, dan rak penuh dengan makanan. Akan ada minuman dan tempat untuk duduk. Seterusnya, kita akan ada kolam renang. Saya mengupah seorang bartender kaca. Sedia. Tunggu, saya terlupa sesuatu. Betul. Mengisi kolam dengan Skittles biru. Bagus. Sekarang kita boleh jemput tetamu datang. Kawan-kawan, kamu boleh berseronok, minum koktail dan juga menari. Ini sangat hebat dan semua orang boleh dapat hadiah. Betapa seronoknya itu, saya tahu. Sayang, jangan menangis. Ia akan merosakkan solekan kamu. Biar saya fikirkan sesuatu.
Jangan risau, dan saya akan membalas kamu, gadis. Saya tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Saya akan membuat dewan konsert untuk anak patung saya. Akan ada pentas dan saya akan menghiasnya dengan tumbuhan dan kerusi, menggantungkan chandelier yang cantik. Wah, bagus. Tapi kita perlu ubah sesuatu. Hello? Lihat anak patung saya. Dia boleh menari balet. Bagaimana dengan itu? Oh ya, sekarang semua orang berminat. Hebat! Baiklah. Sayang, kamu boleh mula. Mereka suka. Hurai! Au! Perkara besar. Jangan risau. Saya akan dapatkan semua orang kembali sekarang. Kami akan letakkan lantai disko di sini, pembesar suara dan meja DJ, beberapa poster di dinding, dan menghias lantai, mengupah DJ yang hebat. Betapa seronoknya. Musiknya membuat Anda ingin menari. Cepat datang ke parti kami. Ia lebih seronok di sini. Betapa hebat. Mereka semua kembali dan sekarang kita semua boleh menari. Bagus. Kamu semua nampaknya menyukainya. Oh, bagaimana dengan Jennifer? Maaf, sayang. Mereka semua sudah pergi lagi. Tidak mungkin. Saya tidak mau Jennifer dan anak patungnya menangis. Saya akan fikirkan sesuatu. Mari pasang gelongsor. Oh, itu idea yang hebat. Baiklah, kita akan mempunyai halaman yang boleh kita kongsi. Sekarang kita boleh berehat, berseronok dan mengadakan pesta. Dan ia menarik bahawa anak patung kita tidak perlu berkongsi kawan. Kita akan mengadakan semua parti bersama. Ia sangat menyeronokkan. Terima kasih atas idea itu. Saya sentiasa gembira untuk membantu kawan. Wah, seekor unicorn dan labubu, hadiah yang sangat menarik. Sekarang anak patung kita ada haiwan peliharaan. Oh, anak patung saya sudah penat. Kita perlu membuat bilik tidur dan saya jumpa katil emas yang sempurna. Mari letakkan di sini. Bantal emas, kita perlukan banyak. Sebuah perapian, cermin dan lilin, katil untuk unicorn dan meja untuk beg tangan. Akan ada juga bilik persalinan. Pasti ada beberapa kasut dan potret di dinding. Banyak daripadanya. Sekarang anak patung saya boleh menukar kepada baju tidur. Dalam bilik ini, anak patung saya dan haiwannya boleh berehat selepas pesta. Saya ada idea yang sangat hebat. Saya suka setiap perincian. Saya sendiri penat. Mari kita buat bilik tidur untuk anak patung. Akan ada katil di sini. Ia sangat lembut, gantung langsir. Ini tempat untuk labubu saya. Juga kita perlukan bilik mandi. Ia ternyata hebat. Mengisi tap mandi dengan manik perak. Anak patung saya suka mandi dalam perak dan labubu kami juga. Oh, anak patung saya sudah tertidur. Ini sangat hebat. Jennifer, kita telah melakukan kerja yang hebat. Sekarang kita ada 2 rumah anak patung yang cantik. Kita akan bermain dengan anak patung setiap hari sekarang. Ini sangat hebat. Curious girl, percaya untuk skor video ini tinggal terkomen syukwai dan jangan lupa untuk real untuk Korea.